Tiga suspek warga Rohingya termasuk dua wanita direman 7 hari bagi membantu siasatan kes pembunuhan seorang lelaki senegara berusia 31 tahun di sebuah rumah di Taman Belibis di Bukit Mertajam semalam. Perintah reman sehingga 7 Jun itu dikeluarkan Magistrate Ros Hayati Radilah terhadap ketiga-tiga suspek yang berusia lingkungan 20-an dan 30-an ketika mereka dibawa ke Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam. Terdahulu kesemua suspek tiba di kompleks mahkamah sekitar jam 9.30 pagi dengan tangan bergari dan diiringi anggota polis. Dua suspek wanita dilihat memakai pakaian lengkap berwarna ungu manakala suspek lelaki berpakaian lengkap berwarna jingga. Semalam polis telah menahan 3 individu termasuk 2 wanita bagi membantu siasatan berhubung kematian seorang lelaki Rohingya berusia 31 tahun yang ditemukan dengan beberapa kesan tikaman di sebuah rumah di Taman Belibis. Polis telah menerima maklumat berhubung kejadian itu sekitar jam 3.20 petang. Siasatan awal mendapati mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat mengalami beberapa kesan tikaman pada badan. Dalam kejadian sama, seorang wanita berusia 26 tahun yang berada di rumah itu turut cedera dan telah dibawa ke Hospital Seberang Jaya untuk mendapat rawatan. Siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berpunca daripada pertikaian rumah tangga. Polis turut merampas bilah pisau yang dipercayai digunakan dalam kejadian itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh dan Seksyen 326 Kanun Kesesaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah menggunakan senjata berbahaya.